berbincang isu-isu yang berkaitan dan mencari penyelesaian demi kemajuan sekolah. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan hari ini membuktikan bahawa kerjasama antara pihak sekolah dan ibu bapa masih kukuh dan utuh. Semoga segala yang dibincangkan dalam mesyuarat ini nanti membawa manfaat, memperkukuhkan hubungan silaturahim dan memberikan inspirasi untuk kita terus menyokong usaha murni warga pendidik dalam mendidik anak-anak bangsa. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sagunya? Kalau tidak bersatu menyumbang, sukalah sekolah mencapai maju. Akhir kata, saya selaku pengurusi majlis memohon maaf anda yang kekurangan sepanjang saya berada di sini. Sebelum kita beralih ke agenda utama pada mesyuarat pada pagi ini, saya ingin memperlihatkan di barisan hadapan ini kepada Ibu Bapa semua adalah ahli jabatan kuasa PIBG bagi sesi 2024-2025. Untuk yang pertamanya, saya memberi laluan kepada ucapan pengurusi majlis iaitu Yang di-Ketua PIBG iaitu Dr. Mizwar Anwar Abdul Hadi untuk memulakan majlis mesyuarat kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan PIBG yang saya hormati, ibu bapa dan anak-anak seri serban yang hadir pada mesyuarat Agung PIBG dan Majlis Anugerah Cemerlang pada hari ini. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang hadir bersama-sama kita untuk menjalankan mesyuarat Agung PIBG bagi tahun 2025 dan seterusnya bersama-sama menaikkan Anugerah Cemerlang anjuran PIBG pada tahun ini. Jadi saya tidak ingin bercakap panjang. Saya rasa kita akan teruskan dengan mesyuarat Agung kita secepat yang mungkin. Jadi saya serahkan kembali majlis ini kepada pengurusi majlis. Cukup ringkas dan padat daripada WDP PIBG kita. InsyaAllah kita akan teruskan mesyuarat kita dengan permulaan ini adalah untuk melatih iaitu pencatat minit bagi sesi yang baru ini. Ada sebarang cadangan nama untuk pencatat minit? Siapa? Okey, pencatat minit kita iaitu Puan Kamara binti Ahmad dan Puan Siti Aida untuk bersedia selaku pencatat minit mesyuarat bagi sesi kali ini. Boleh mengambil tempat. Sebelum itu saya mohon kepada ibu dan ayah, tuan-tuan dan puan untuk bersiap sedia dengan katanya buku program. Kalau mana tak apa lagi boleh scan QR yang ada di dalam dewan ini. QR merupakan buku program yang secara digital. Jadi di situ ada rujukan kepada tuan-tuan dan puan, rujukan penuh. Dan bersedia Puan Siti Aida dan Puan Kamara. Baiklah, kita ke agenda yang seterusnya, iaitu pemenangan dan pengesahan minit mesyuarat PIBG kali yang ke-24. Saya mempersilakan yang akan membentangkan minit mesyuarat iaitu Encik Muhammad Fatir bin Hamdan. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Al-Khalid bin Ahmad. Saya kali ini diamanahkan dipertanggungjawabkan sebagai setiausaha dalam Persatuan Ibu dan Guru Sekolah Negeri Seremban. Baik, tanpa menghilangkan masa, seperti mana yang saudara pengacara majlis telah ingatkan tadi, boleh sama-sama kita rujuk buku program halaman ke-13. Saya akan bacakan dan letakkan tentang minit mesyuarat agung PIBG kali ke-25. Baik, kalau kita dapat lihat di situ, tarikh minit mesyuarat agung PIBG kali ke-25 pada tarikh 23 Jun 2024, hari Ahad, jam 11.30 pagi sehingga 1 tengah hari, bertempat di Dewan Serbaguna Surah Al-Fatih, Sekolah Negeri Seremban. Jenama mesyuarat, ucapan berkongsi majlis pada kita pencatat minit mesyuarat dan pengetahuan dan pengesahan minit mesyuarat. Saya akan rujuk sekali dulu saja, boleh lihat seperti yang dilampirkan dalam halaman tersebut. Baik, terus kepada pembentaran laporan tahunan PIBG 2023-2024 Pusat 14 dibentangkan oleh Setiausaha PIBG iaitu Puan Siti Salizah binti Mat Saleh. Mesyuarat PIBG telah diadakan sebanyak 4 kali, iaitu pada 21 Julai 2023, 5 Januari 2024, seterusnya pada tanggal 17 Mei 2024 dan yang terakhir pada 17 Jun 2024. Seterusnya, pembentangan laporan keuangan PIBG 2022-2023 dibentangkan oleh Bendahara PIBG sekolah iaitu Puan Marjina binti Majid. Berikut merupakan aliran tunai masuk bagi awal 1 April 2023 sebanyak RM30,291.30 bagi tunai RM71.15 sen, golongan tunai RM600, yuran PIBG 2023 sebanyak RM85,400. Seterusnya, program anjuran PIBG dan sumber lain, ruang iklan buku program RM1,750. Seterusnya, seminar keibu-bapaan dan kesihatan mental RM4,040. Sewa buku RM333. Yuran PIBG 2024 RM80,600. Hibah RM2,200. Baik, seterusnya kita lihat kepada jumlah aliran masuk seperti yang tertera pada halaman 15. Seterusnya, aliran tunai keluar cashback sebanyak 300 sen, pengangkutan solat Jumaat 5,900, penceramah pengurusan stres RM440, makanan sunat calon SPM RM2,052, ketika Ramadan RM2,000, Iksa 2023 berjumlah RM3,813, program perentas desa 2023 dan 2024 berjumlah RM2,500. Seterusnya, program ihtifal kebangsaan berjumlah RM5,000, bengkel pengawas RM1,500, program pra-pesta sukan RM2,000, ziarah Ramadan RM1,600, AGM kali ke-24 berjumlah RM25,590.95 sen, AGM kali ke-25 RM26,749.50 sen. Signboard Rock of Zone RM1,888, Family Funding RM3,000 dan seminar keibu-bapaan lokasi dan moderator berjumlah RM12,250. Berikut merupakan jumlah perbelanjaan RM96,058.55 sen
dan baki akhir RM100,926.24 dan tunai RM653.15. Seterusnya pada muka surat 16 dan 17 seperti yang tercatat, saya rasa saya tak perlu bacakan seperti yang terkandung di dalam halaman tersebut berkaitan kebutuhan usul dan cadangan. Seterusnya 7.0 hal berbangkit. Dan kita teruskan kepada muka surat atau halaman ke-18. 8.0 pelantikan ahli jawatan kuasa beserta ibu bapa dan guru sesi 2024-2025 yang dipertua Kesatuan PIBG, calon Dr. Rizwan Anwar bin Abdul Hadi, cadangan oleh Puan Nur Afidah, seterusnya Cik Muhammad Ali, cadangan oleh Puan Syazwani, yang ketiga Cik Muhammad Hasni, cadangan daripada Puan Suzana, dan yang keempat Cik Muhammad Syafizal, cadangan daripada Puan Amrina. Keputusan mesyuarat yang lepas adalah melantik yang dipersetua bersama ibu bapa dan guru Dr. Rizwan sebagai YUP PIBG. Seterusnya yang dipertua PIBG iaitu Cik Muhammad Ali. Berikut merupakan wakil ibu bapa. Yang pertama Cik Muhammad Hasni, Encik Muhammad Syafizal, Encik Zaki, Encik Faiz. Seterusnya Puan Rafiqah, Puan Wahayu, Puan Nur Afidah, Encik Muhammad Mahadi, Puan Ramlah dan Puan Nur Hayati. Dan yang terakhir ucapan penutup pada sesi mesyuarat agung kali ke-25, YB mengucapkan terima kasih di atas kehadiran ibu bapa dan kepada pihak pengurusan yang menjelaskan persoalan yang dikemukakan ibu bapa. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1 petang dengan ucapan terima kasih daripada yang diketua bersama ibu bapa dan guru. Baik, terima kasih kepada Encik Muhammad Haikal di atas pementanan dan pementanan laporan bagi mesyuarat PIBG kali yang ke-24. Jadi dengan ini saya mohon untuk dua individu untuk memberikan kata cadangan pengesahan laporan yang telah dibacakan dan juga seorang lagi untuk menyokong pengesahan laporan yang telah dibacakan. Boleh sebutkan nama selaku pengesahan laporan dan seorang lagi sebutkan nama untuk menyokong pengesahan laporan. Mohon pada tuan-tuan dan puan. Satu-satu boleh. Baik. Baik, Puan Encik Fahidah Ibrahim mengesahkan laporan. Seorang lagi untuk menyokong. Baik. Nama Puan Puan Khairul Nisa untuk selaku menyokong pengesahan laporan yang dibacakan. Terima kasih di atas kepada Cik Aita di atas kerja pementanan dan membacakan laporan yang disahkan oleh mesyuarat PIBG sebentar tadi. Baik, seterusnya agenda kita memberi laluan kepada Puan Martina laporan tahunan. Okey, saya memberi ruang kepada penolong setiausaha untuk membacakan laporan tahunan 2024-2025 bagi sekolah Sisaban. Ini itu dijemput Cik Muhammad Ulman Hakim dan Muhammad Najib untuk membacakan laporan tahunan dari sekolah Sisaban sesi 2024-2025. Silakan. Terima kasih saudara Menteri. Saya Muhammad Hakim dan Muhammad Najib selaku Timbalan Setiausaha PIBG bagi sesi 2024-2025. Jadi izinkan saya bacakan sekitar lalu laporan tahunan PIBG Sekolah Sisaban sesi 2024-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tarikh 26 April 2024 mewakili Pertanian Sekolah Rendah dan Menengah Tingkat Sekolah. 3 Mei
program Banjur Persatuan HPJ Sebumi Digital Leadership Hall 25 Mei Maharaja Negara Perdana Sekolah Seri Sambat di Matrix Global School di Senayan. Kemudian 4 hingga 5 Mei latihan kecemasan dan kebakaran bersama beberapa peringkat sekolah. Kemudian 23 Jun 2024 Mesyuarat Agung PIBG kali ke-25. Ada tempoh sikit itu. 26 hingga 28 Julai Majlis Ihtifal Sukan Kebangsaan Misak. 2 Ogos 2024 Mesyuarat AJK PIBG kali pertama. Kemudian 13 hingga 15 September 2024 program pengantarbangsaan. Kemudian 25 Oktober 2024 sambutan Hari Kanak-kanak. 6 Disember 2024 Mesyuarat AJK PIBG kali kedua. 14 Disember 2024 Majlis Khatam Metodi dan Anugerah Hafazan Sekolah Menengah Sri Setia. Kemudian 14 Disember 2024 Majlis Perkhatan. 20 Disember Majlis Apresiasi Ham dan Dewan Pengawas dan Wisatawan. 4 Januari 2025 Majlis Apresiasi Tahun 6. Kemudian 17 Januari 2025 Hari Anugerah Akademik Cemerlangan Akademik. Kemudian 24 ke 27 Januari kunjungan rasmi delegasi wapel penjaga ke Sekolah Muhammadiyah Gresik Surabaya Indonesia. Kemudian 11 April 2025 Mesyuarat AJK PIBG kali ketiga. Dan 25 April 2025 Mesyuarat AJK PIBG kali keempat. Yang 11 April itu kita ada buat sedikit ceramah raya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Selukman di atas pembentangan tahunan bagi sesi 2024-2025. Jadi dengan itu saya kembalikan kepada crowd ataupun audiens untuk pagi ini untuk pengesahan laporan tahunan dan menyokong pengesahan laporan tahunan. Dua individu yang diperlukan, sebutkan nama dan boleh nyatakan mengesahkan laporan tahunan yang dibacakan oleh Selukman tadi, dan seorang lagi individu untuk menyokong. Baik. Saya Muhammad Faiz bin Muhammad mengesahkan laporan tahunan tahun 2020. Baik, terima kasih Encik Faiz selaku yang menyokong pengesahan. Tuan. Saya Faizal, saya menyokong. Encik Faizal menyokong pengesahan laporan tahunan yang dibacakan oleh Selukman sebentar. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ke agenda yang kelima pada pagi ini dalam mesyuarat PIBG kali yang ke-25. Saya menyerahkan kepada Puan Marjina bin Majid untuk membentangkan laporan keuangan PIBG 2023-2024. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Marjina bin Majid selaku Pengadilan PIBG untuk sesi 2024-2025. Sekarang saya akan membentangkan penyertaan yang tunai pada 23 April 2025. Pendapatan kaki pada 1 April 2024 dibank sebanyak RM41,653.35 dan baki tunai sebanyak RM653.15. Yuran PIBG 2024 sebanyak RM82,600. Yuran PIBG 2025 sebanyak RM82,200. Sewa booth AGM kali ke-25 sebanyak RM380. Baki yuran PIBG 2023 sebanyak RM18,770. Permohonan dana fasiliti Sri Simban sebanyak RM4,466. Hibah sebanyak RM50.88. Jumlah pendapatan event adalah sebanyak RM230,120.23 dan aliran tunai sebanyak RM653.15. Perbelanjaan charge bank sebanyak RM261.70. Program SME perbelanjaan untuk program SME pengangkutan solat Jumaat sebanyak RM6,240. Iksa 2023 sebanyak
MISA 2024 sebanyak RM4,400, pertandingan kelas patriotik sebanyak RM80,800, program Najwa Piadah sebanyak RM600, Majlis Restu Ilmu sebanyak RM1,500, Bina SPM sebanyak RM75 dan graduasi baru tingkatan 5 sebanyak RM2,000. Untuk pembelanjaan program C, bengkel badan pengawas sebanyak RM1,500, MISA 2024 sebanyak RM5,000 dan camp Smart Solat sebanyak RM3,000. Untuk pembelanjaan program gabungan seni dan seni, untuk program markas desa sebanyak RM1,500, bengkel pengurusan pusat sumber sebanyak RM1,500 dan majlis khatam Quran sebanyak RM3,000. Untuk program Prabesari Sultan sebanyak RM2,000, Hari Anugerah Kecemerlangan sebanyak RM2,500. Perbelanjaan untuk program Jabatan Minyak untuk sewa bas Baitul Asnaf Senayan sebanyak RM400 dan program Itikaf Ramadan sebanyak RM3,000. Sumbangan untuk pembangunan sekolah, Cooling Air sebanyak RM5,600, bumbung tambahan sebanyak RM46,500. Lain-lain tunai keluar, mesyuarat AJK PIBG sebanyak RM263.90, Cundamata AJK PIBG sesi 2022-2023 sebanyak RM2,617.50, AGM kali ke-25 sebanyak RM22,482, sambutan hari raya terbuka sebanyak RM3,000, pendaftaran e-roll sebanyak RM600 dan perbelanjaan secara tunai untuk food to pay AGM kali ke-25 sebanyak RM150. Jadi jumlah baki kehadapan adalah sebanyak RM105,967.13 dan baki tunai sebanyak RM503.15. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puan Majina binti Majid di atas pembentalan laporan kewangan PIBG 2023-2024. Jadi seperti biasa untuk dua orang untuk mengesahkan laporan kewangan yang telah dibacakan dan seorang lagi menyokong pengesahan laporan kewangan yang telah dibacakan. Mohon. Satu-satu boleh? Dia buat. Saya Nurul Antasha mengesahkan laporan kewangan. Puan Nurul Antasha. Puan Nurul mengesahkan laporan kewangan yang dibacakan. Seorang lagi untuk menyokong pengesahan laporan yang dibacakan. Ya, Puan Rohana menyokong pengesahan laporan yang telah dibacakan. Terima kasih. Kalau masa ini laju, cepat kita habis ni. InsyaAllah. Baik, seterusnya kita akan ke pembentangan usul dan cadangan. Baik, untuk usul dan cadangan yang dikemukakan oleh Ibu Bapa, kalau kita lihat di bahagian halaman 38, betul ini tentang bahasa PIBG. Betul. Saya akan membacakan kepada yang hadir saja pada hari ini. Okey, yang tidak hadir saya tak baca lah. Okey, sebelum tu saya tanyakan dahulu, iaitu di halaman pusat terdapat adakah dalam dewan ini ibu bapa ataupun yang terlibat, iaitu Encik Izwah Yudi bin Muhammad Noor hadir kali ini? Hadir. Okey, baik. Jadi usul dia ialah solat Jumaat di Surah Al-Fatih Seri Seremban. Okey, di situ dia nyatakan jawapannya iaitu daripada pihak sekolah permohonan pernah dibuat dan tidak menepati syarat-syarat untuk dilaksanakan. Jadi usaha daripada pihak sekolah telah kita kemukakan kepada pihak yang berkenaan, namun tidak ada orang kata menepati syarat-syarat ataupun Ustaz Fazli Syam ada
Jabatan Tinggi. Ustaz Badrul Isham ada apa-apa tambahan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk pertanyaan atau penerangan daripada berkenaan dengan solat Jumaat, soal Al-Fatih, kita pernah bahawa perkara yang pertama untuk melakukan persetujuan solat Jumaat di sini kan. Dahulunya sebab COVID saja gunakan, COVID saja gunakan. Pada hari biasa, antara syarat yang tak berpadu ialah kita kena benarkan masyarakat sekitar masuk ke sistem. Kalau nak cukupkan 40 mustaqim yang berada di sekitar kita lah. Kalau macam Syam dan sebagainya dia benarkan, dan jangan ada masalah kita nak gunakan orang luar masuk ke sekolah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Badrul Isham selaku Ketua Jabatan Minyak memberikan pencerahan bagi isu ataupun cadangan ataupun usul yang pertama daripada Cik Izzuah Yuni bin Makno. Baik, seterusnya kita ke usul kedua, iaitu yang diusulkan oleh Cik Muhammad Zul Hattab bin Rothman. Saya rasa hadir Cik Zul Hattab. Hadir. Okey, baik. Usul yang dicadangkan dalam menyediakan sijil penyertaan atau penghargaan kepada setiap murid mengikut tahun semasa setiap kali menyertai kelabsukan elit atau anjuran sekolah dan sebarang aktiviti yang disertai di peringkat sekolah, khasnya demi menghargai keterlibatan murid dan memberi nilai tambah kepada murid, terutamanya bagi mengumpul markah PAJSA. Jawapan telah dinyatakan di situ. Sijil disediakan kepada murid yang minta aktiviti dan mewakili sekolah disediakan daripada tahun 4 hinggalah tahun 6. Itu tambahan daripada pihak saya kerana hal-hal sijil ini di bawah unit saya, di bawah unit Corporate Club, dan ada juga di bawah unit akademik. Sekiranya ada penganjuran ataupun pertandingan dalaman internal tournament, memang kita sediakan sijil untuk anak-anak. Biasanya sijil yang akan dikeluarkan pada hujung sesi, maksudnya bukanlah dah habis sesi, maksudnya sebelum memang guru-guru dah diberikan penjadualan untuk janaan sijil kepada anak-anak dari tahun 4 hingga ke tahun 6. Memang kita akui ia adalah penting untuk markah PAJSA anak-anak. Di peringkat sekolah dia ada markah dia, peringkat daerah ada markah dia, hinggalah ke peringkat antarabangsa. Kita ada sediakan, insyaAllah. Ada apa-apa pertanyaan? Ya, Cik. Peringkat sekolah yang baru-baru yang tu kan secara dalam anjuran sekolah sisteman betul. Mungkin kita akan cuba untuk semakkan semula untuk sijil tersebut dan merujuk kepada pengurus silat gayung untuk dapatkan semula sijil tersebut. Baik, usul yang ketiga, kita ke usul daripada Cik Muhammad Rafizal bin Muhammad Rafiq. Ada ke Cik Rafizal? Hadir? Jadi usul yang keempat, iaitu daripada Cik Muhammad Nakib bin Johari. Hadir? Saya membacakan dan membacakan 10 usul kepada yang hadir. Yang tidak hadir maksudnya tuan-tuan dan puan boleh go through terus. Daripada itu, jika ada perkara atau isu yang ingin dibangkitkan daripada usul daripada pihak ini, mungkin boleh kemukakan terus lah. Tak perlu tunggu, terus dia akan rakyat dan boleh bertandingkan sebagai pencerahan. Kita akan tengok semula. Okey. Seterusnya Cik Azizan bin Zainal Abidin. Hadir? Sebab kalau tengok usul kita ada 16 ni, ada 16 usul, banyak. Jadi saya go through satu-satu pada yang hadir saja. Usul yang ke-6 daripada Cik Fuad Deni bin Kamarul Zaman. Tidak hadir. Hadir Cik Fuad. Ya, Cik Fuad. Saya membacakan usul daripada Cik Fuad. Di sini ada mencadangkan penambahbaikan kawasan parking area kawasan Tanah Merah opposite sekolah buat penerapan jalan kawasan tersebut. Jadi yang ini saya rasa di bahagian pentadbiran. Ada apa-apa komen atau tambahan YDP? Silakan YDP. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pihak BIPG pernah ingin
ingin mengambil inisiatif untuk kita repair, untuk kita baik pulih sikit kawasan tanah merah kosong yang ada di hadapan sekolah. Cuma isu dia adalah kita tidak tahu siapa pemilik tanah. Kita telah berusaha untuk mencari pemilik tanah tetapi gagal. Jadi kita pun tak berkuasa untuk berbuat apa-apa tanpa kebenaran daripada pemilik tanah. Tapi insyaAllah saya rasa usul ini telah dibangkitkan. Kita akan cuba sekali lagi untuk mencari dan atau mana-mana ibu bapa yang boleh tahu ataupun tahu bagaimana untuk mencari pemilik tanah, boleh memberi input atau maklumat kepada pihak-pihak ini. InsyaAllah kalau kita ada dana, kita akan cuba membantu sekolah dari segi infrastruktur yang kita rasa ada benefit kepada ibu bapa. Ada apa-apa daripada mana-mana ibu bapa ingin berbagi cadangan atau ya, seperti YDP kita dah sebut, ada daripada ibu bapa nak menambah ataupun memberi cadangan. Sebab kalau kita tengok usul yang ke-7, dia berhubung kait dengan usul yang ke-6 tadi berkenaan. Ya, Tuan, silakan. boleh tak depan? Depan kena datang, Tuan kena datang depan. Assalamualaikum. Saya ada dia dari saya pun tidak tahu tanah orang lain saja dekat kita tanah kita. So saya just mengatakan sebab kita kan selalu guna tanah tu. So tanah saya tak ialah tanah tu tanah orang lain. Tapi itu cadangan saya lah. Kalau kita nak dapatkan maklumat, kita boleh cuba try dekat NPS lah. Tapi pihak sekolah kena teruskan sumber daripada Jabatan Penilaian boleh, sebab saya nama kerja NPS Jabatan Penilaian, tapi yang tak boleh direct bagi. Tapi kalau kita buat secara tertulis, insyaAllah boleh tak lah, jadi kita dapatkan maklumat. Baik, terima kasih Tuan di atas cadangan yang diberikan. Nanti pihak sekolah akan cuba usahakan untuk tindakan yang selanjutnya. Baik, ada tambahan daripada isu ini? Ada kan? Baik, isu yang ke-7, Puan Wahidah Adila Kamarudin. Ada ke Puan ini hari ini? Sebab seperti mana saya sebut tadi, isu ini lebih kurang sama seperti isu yang ke-6. Jadi itu saya rangkumkan kat sini, tindakan akan diambil oleh pihak sekolah untuk yang selanjutnya. Isu yang ke-8 daripada Encik Muhammad Wafi bin Lokman. Adakah Encik Muhammad Wafi? Jadi kita teruskan. Seterusnya Encik Hazanul Izzuan bin Hamdan. Ada? Ini pun sama juga berkenaan dengan parking. Okay, sedikit sama lagi kan, cuma kata apa, common sense daripada ibu bapa lah untuk lalu lintas pergerakan di sekolah. Sebab ni memang ni isu, kalau saya lihat rentetan ini adalah isu yang sentiasa ada sejak kali AGM. Tapi kami seperti mana jawapan yang pihak sekolah katakan di sini, bahagian di luar kawasan sekolah ni bukan lagi maksudnya di luar tanggungjawab pihak sekolah. Kami tak mampu nak jadi polis trafik pada waktu-waktu yang kata peak hour ni. Jadi untuk kami hanya insyaAllah boleh cuba bawakanlah isu-isu ni sebagai kata yang membabaikan untuk bersama. Baik, kalau tak ada saya teruskan ya. YDP kita nak tambah. Jadi masalah dengan trafik terutama semasa mengambil anak sewaktu sebelah petang ini adalah isu yang boleh kita rasakan tiap-tiap tahun tadi. Jadi pihak-pihak ini juga telah cuba bekerjasama dengan pihak perusahaan untuk mencari jalan
penyelesaian. Tetapi kita ada beberapa limitation. Yang pertamanya, kawasan seperti yang mengurusi cakap tadi, kawasan yang keluar daripada kawasan sekolah adalah di bawah tanggungjawab BPD. Kita ada limitation. Dan kawasan kita pun adalah terhad. Jadi kita telah cuba beberapa cara untuk kita showkan. Yang pertama ni kita pernah cuba untuk mengesyorkan satu laluan apa yang kita panggil drop off zone, satu laluan khas. Yang keduanya kita pun cuba untuk mendapatkan satu aliran trafik sehala sahaja untuk menyelesaikan masalah trafik. Cuma kita mendapat beberapa masalah daripada pihak PBB dan juga neighbor kita, jiran-jiran yang tidak bersetuju dengan cadangan kita. Dan saya rasa ini juga adalah kerana sikap beberapa saya rasa segelintir kecil yang mempunyai attitude yang tidak berapa positif, yang cuba parking di tepi jalan untuk menunggu anak-anak mereka. Jadi kita akan cuba ataupun kita pun akan menerima apa-apa cadangan daripada ibu bapa untuk kita mengatasi masalah trafik, terutama daripada sekolah petang. Jadi saya akan buka kepada sesiapa yang ingin memberi cadangan terhadap masalah trafik. Baik, tadi saya nampak Puan Khairunisa nak tambah. Silakan, boleh ke mikrofon hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Khairunisa Abdul Rahman. Saya nak ulas sikitlah berkaitan dengan isu menjemput anak di sekolah ni lah. Ini adalah tahun ke-5 anak saya di sini. Saya ada 3 orang anak, darjah 4, darjah 5 dan darjah 6. Tapi bagi saya trafik untuk menjemput anak pada tahun ini adalah yang paling teruk sekali. Sebab dia memang kebanyakan ibu bapa akan buat satu barisan untuk tunggu anak di tepi jalan dari start daripada pagar sekolah sehingga ke pagar C yang sebelah sini, sehingga pagar A. Jadi kami yang di belakang-belakang ni, kami akan start dalam 15 hingga ke 20 minit sehingga ke sungai kelab yang dekat betul kan. So saya rasa macam mungkin boleh diberitahu kepada ibu bapa ni yang tak dikenalkan tunggu kat situ. Semua orang pun tak jalan dekat. Even saya pun bawa baby 2 tahun, setiap kali jumpa anak sekolah, tapi saya tak tunggu dekat depan tu. Saya akan point dekat depan tu. Kalau anak saya tak ada, saya gerak, saya pusing lagi sekali. So mungkin 15 saat tu boleh lah point dan tengok anak tu ada ke tak. Kalau tak ada, berjalan lah, pusing lagi sekali. Sebab bukan kita seorang je nak jumpa anak kat situ. Jadi bila parents ni nak duduk lama-lama dekat situ, so kat parents yang lain kat belakang tu, kita orang ada banyak hal nak kena balik rumah juga dan segala hal yang lain juga. Jadi saya rasa mungkin boleh bagi tahu kepada parents ni di dalam grup kelas kot yang tak dibenarkan langsunglah parking di tepi untuk menunggu anak ni. Dan saya tengok setiap hari Jumaat ada inisiatif dari pihak sekolah menyediakan rela kan. Kalau kosting tak terlalu tinggi, mungkin saya cadangkan untuk rela tu ada dapat daripada Isnin ke Jumaat. Sebab memang tahun ni saya cakap betul memang terlalu teruk. Dia punya teruk tu sampai setengah jam pun saya pernah ada dekat situ, setengah jam saja sampai saya ambil keputusan untuk patah balik. Saya ikut pula jalan belakang. Lepas tu dekat jalan belakang pula ada kesusahan yang lain pula. Kereta parking kiri kanan di jalan tu, jadi akan ada satu lorong. Orang masuk sini tak boleh jalan, orang keluar ke sini pun tak boleh. So akan start di mana-mana pun akan start. Jadi anak ni pula bila dia tengok mak dia dah setengah jam tak ada kan. Anak saya dah 3, setengah jam tak ada. Takkan ada depan pagar lagi. Oh dah berterabur pergi ke mana-mana. Jadi satu masalah disebabkan yang parents duduk kat depan tu, menyebabkan masalah yang lain. Saya kena turun cari pula anak ni. Dan benda ni saya sebelum saya bawa ke sini saya dah berburak juga dengan parents yang lain. So
lah yang parents yang lain ni beri kita sama lah. Janganlah hanya nak fikir diri sendiri nak senang, jadi orang lain pula kena susah untuk dia. Terima kasih. Terima kasih Puan. Jadi seperti yang saya kata tadi, salah satu faktor kesesatan grafik ini adalah attitude segelintir kecil daripada parents. Dan kita pun telah sedia maklum. Masalahnya bila ditegur dia menending. Jadi saya pun tak pasti apa lagi tindakan yang kita boleh buat untuk menyeru beberapa. Yalah, kita pernah kita punya security untuk menegur supaya tidak parking di tepi jalan, di bahu jalan semasa mengambil anak. Saya pun telah mengambil inisiatif dengan Ustaz Syahid untuk kita letakkan goal drop off zone 15 saat tak salah saya. Itu kita pun pernah buat, tapi semua tak jalan. Cik saja yang pertama. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Puan tadi. Saya rasa berjualan hati kita semua. Sedikit banyak saya nak komen. Terima kasih. Yang pertama, kita rasa drop off tu tak ada masalah doktor. Yang masalah ni ketika nak mengambil sebab drop off ni bawa orang drop. Yang kedua, ni saya sebagai sedikit cadangan apa yang saya berarti mungkin tuan-tuan anak-anak tahap 2 ada efek tau. Jadi kalau kita yang memang rasa ambil anak ni, kita record efek anak. Sebab semua ada Google Chat kan, sekolah install kan, boleh guna apps. Saya tak tahulah sekolah setuju ke tak setuju tentang penggunaan ni, tapi pada saya itu satu cara. Bila saya pun kadang-kadang sebelum bila dah nak sampai, dah masuk lorong tu, lorong apa, jalan tempat SKRM tu, call anak, standby tu tepi gate. Yang tahap tu ada efek, itu satu macam sayang lah. Okey, bagi yang kedua saya nak komen sikit je. Saya rasa kita akan mengikut parents yang dah masalah ni sedikit sedikit. Mungkin dia pun tak datang masyarakat ini, kita tak dengar. Tapi saya cadangkan kita ramai-ramai dah kena ambil tindakan apa, kita sama-sama menegur. Kalau ramai orang menegur, lama-lama dia sedar yang dia tu minority. Tapi bila majority saya duduk diam, nampak saya lah yang jahat sebab saya dia tegur macam orang. Jadi kalau tuan-tuan ramai menegur, tak nampak saya seorang jahat kan? Tak maksud saya. The silent majority must pick up. Tak boleh kita semua biarlah orang tegur, kita minta security tegur, kita minta pagar tegur, rela tegur. Sedangkan kita pun sama-sama berjalan kan, kita makin jauh, kita jalan, kita tengok apalah kita ni. Tapi kita cakap dalam hati kan, semalam-malam kan. Jadi mungkin kita kena up sikit lah kan. Sambil kata, kalau kamu cuma nampak sesuatu kemungkaran ni kan, sampai paksa dengan anak kan. Kamu punya satu kemungkaran, ubah dengan tangan. Itu dengan kuasa. Kalau tak ada kuasa, ubah dengan lisan kan. Cakapan. Dan terakhir sekali dalam hati. Tapi saya rasa kita semua, insyaAllah sama-sama kita boleh tegur dengan baik. Bila the majority speaks up, insyaAllah mereka ni akan mula rasa tak selesa, akan berubah lah. Itu sikit komen saya. Terima kasih. Abang lagi. Silakan. Tentang waktu itu saya tak maaf lah. Saya belum melihat anak saya memang ada masalah. Tapi lepas tu saya dengar memang ada masalah rezeki, sakit dan juga ahli anak. Drop off saya setuju, tak ada masalah. Drop off itu anak, tapi jangan masalah tentang ahli anak. Saya cuba lepas tu saya fikir balik. Lepas tu saya recall sebab ada sekarang ni tahun yang untuk mungkin orang tu sikit lah, tahun 4 ke tahun 5 yang berguna bawah iPad tahun apa? Tahap 2 dan sekolah menengah. Yang digunakan bawah iPad. So now saya dah dapat selesai sikit lah, betul lah. So masing-masing ada Telegram. Kita tak payah pakai di mana, buat Telegram, ayah tunggu sini. So yang tapi yang form 3 tak pasti ke form 1 ke form 5 dibenarkan berjalan, tidak kan? So kita tunggu mana, saya jalan. Sudah sedikit banyak lah saya akan masalah itu. Tapi
Tapi itulah dia pun dia pernah bergabung dengan orang dia. Saya tidak tahu kan anak-anak tak tinggi. Sebab dulu kalau saya tahu tu kita train luar tempat. Tapi memang itulah. Cuma yang saya cadangkan yang saya tengok ada kawasan belakang yang kosong tu lah. Saya tak tahu apa itu. Yang belakannya yang bawah nampak lah dalam. Saya tak tahu sangat. Kalau terparking sana tidak ada. Yang sudah sana. Tapi itu ada ketua. Kita minta lah istana mohon secara percuma parking ni lah. Kan sebab kita tak ada apa-apa, saya kira buat apa-apa. Jadi sekarang ni saya kata betul yang masalah ni kena ambil betul. Sebab sebenarnya kalau parent ayah nak ambil nak cepat nak pergi parent dia memang kadang-kadang saya pun macam mana dah macam tu so kita berusaha kalau dah tadi yang tadi saya dapat selesaikan tu ada kaligram dan untuk tiga hospital tu anak berjalan kecuali yang tahun 6 ke bawah tu mungkin kita sikit lah kalau kau formal mobile tak ada masalah Baik, terima kasih Tuan atas respon cadangan yang diberikan kepada pihak sekolah berkenaan isu yang disebutkan tentang kenderaan untuk menjemput anak-anak. Jadi rasanya beberapa pihak dah menjawab dan memberikan cadangan. InsyaAllah kita sentiasa memberikan yang terbaik untuk semua, bukan sebelah pihak saja, kita akan cuba yang terbaik untuk semua pihak, baik ibu bapa, baik pihak sekolah dan anak-anak. Kita akan cuba yang terbaik. Jadi memang seperti mana yang YDP kata, setiap tahun isu ini memang akan dibangkitkan dan kami bukan hanya mendengar menerima, tapi ada tindakan dan dibincangkan. Cuma solusi yang terbaik itu belum ditemui. InsyaAllah mengharapkan agar semuanya dipermudahkan, dapat lebarkan jalan ke, dapatlah tanah tu tuan dia yang mana tak tahu, yang seperti mana YDP kata tak tahu siapa punya tanah, mungkin dah dapat ke depan ni. InsyaAllah usaha daripada cadangan tuan tadi untuk usulkan surat secara tertulis ke MBS, kita akan cubalah usahakan insyaAllah. Baik, kita tak nak panjangkan isu ni, kita hentikan isu itu seketika. Kita beralih ke isu yang seterusnya, yang ke-10 daripada Puan Nur Afida binti Zakaria. Ada ke Puan Afida? Tak ada. Jadi kan? Ataupun ada yang lain buat apa? Nak bangkitkan isu ni, jadi kan? Ada, saya teruskan isu yang ke-11 daripada Puan Nadia binti Muhammad Daman Huri. Ada ke Puan Nadia? Tak ada. Ini dah 11. 5 lagi usul. Yang ke-12 iaitu daripada Encik Ahmad Fahmi bin Ramli. Ada. Jadi baik. Ini bersama dengan peningkatan keselamatan yang baik dalam sekolah, InsyaAllah. Daripada yang ke-13 daripada Puan Mas Surya Mat Saleh. Ada Puan Mas Surya? Tak ada. Baik, isu yang ke-14 Encik Muhammad Iqbal bin Yusuf dan Puan Nurul Huda bin Muhammad Sukandar. Ada? Ataupun yang lain, isu yang nak dibangkitkan ataupun nak bertanyakan sebagainya. Jika tiada, saya tak ada nak panjangkan. Tak ada kan? Baik, isu yang ke-15 daripada Puan Nur Kamariah binti Sulaiman. Puan hadir. Jadi saya bacakan sedikit usul yang ataupun cadangan daripada Puan Nur Kamariah binti Sulaiman ini, iaitu mohon cikgu wujudkan satu buku tugasan. Buku ini akan digunakan oleh anak-anak untuk tulis segala tugasan kerja sekolah yang perlu untuk anak-anak siapkan di rumah, dan ibu bapa juga boleh alert ataupun peka dengan kerja sekolah anak-anak. Setiap kali pulang, anak-anak akan belajar untuk remind semula kerja sekolah yang perlu mereka siapkan. Kedua, mohon untuk wujudkan waktu tidur selama 10 hingga 30 minit. Mungkin 10 ke 30 minit. Kailulah untuk bantu anak-anak dan guru rehatkan badan, refreshment macam seperti dekat jemput. Ada refreshment. Saya buka menjadi kita puasa. Mungkin puan guru besar ataupun puan pengetua, ni rendah dengar boleh ni dia terlibat.
Ada apa-apa komen? Puan Guru Besar? Okey, Puan Susana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cadangan daripada Puan Dr. Maria ini untuk satu buku tugasan, insyaAllah akan diperhalusi dan cadangan ini akan dipertimbangkan untuk keseluruhan anak-anak di Sisraman. Namun sebelum ada cadangan ini, ada inisiatif anak-anak sendiri yang laksanakan. Tapi untuk mengikut cadangan Puan Dr. Maria ini untuk melibatkan semua murid daripada tahun 1 hingga tahun 6, itu maksudnya untuk mencadangkan semua murid tahun 1 hingga tahun 6, itu maksudnya. Baik, itu kami akan tengok kembali objektif ataupun bagaimana untuk melaksanakan itu. Sebelumnya ada anak-anak yang mereka inisiatif ibu bapa sendiri yang berjalan untuk mengadakan satu buku khas. Itu yang sebelum-sebelum ni lah. Dan yang kedua itu mewujudkan waktu 3-10 minit sebelum hingga 30 minit ini. Cadangan ini akan dipertimbangkan dan diperhalusi untuk pelaksanaan melihat kepada kesesuaian isi sumber, melihat kepada penjadualannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puan Guru Besar untuk pencerahan berkenaan isu yang ke-15 kepada Puan Kamara. Puan Kamara, okey? Menjawab atau nak tambah? Okey, terima kasih Puan Kamara. Baik, isu yang ke-16 saya kira dan saya fikir ini adalah isu yang terakhir pada agenda mesyuarat pihak bijikan yang ke-20. Yang ke-26, cadangan usul daripada Encik Hafizul. Adakah Encik Hafizul? Encik Hafizul ada? Ada? Tak ada, tak baca. Tak ada? Kalau perempuan dan tuan-tuan tengok kalau Encik Hafizul punya ni panjang ni, ada 3 halaman daripada beliau saja. Jadi saya tak membacakan je lah. Jadi puan-puan dan tuan-tuan boleh tengok, baca. Andai kata ada tambahan daripada usul ini, saya beri ruang seketika. Ada apa-apa? Antara saya recap sikit penyediaan pelan rancangan akademik tahunan sekolah, master planning, penetapan KPI yang jelas dan pemantauan berkala, pengurusan stok buku yang lebih proaktif, pengurusan lalu lintas masa waktu pulang sekolah, mohon semakan semula dan penilaian untuk tahap 2 menggunakan laptop daripada iPad. Mengapa laptop lebih sesuai digunakan sekolah berbanding iPad atau tablet? Itu saja isu yang di-highlightkan. Tak ada Jika tak ada, selesai sudah 16 dia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dialihkan berkenaan dengan padang sekolah. Kita lihat sekarang padang sekolah memang penyelenggaraan dia kurang. Jadi kami sebagai ibu bapa prihatin dengan keadaan padang sekolah. Berapakah kos penyelenggaraan untuk padang sekolah itu bagi tempat sesuai untuk digunakan pada. Baik, terima kasih Tuan Zamarul ya. Okey, Tuan Zamarul mencadangkan ini kalau ikutkan ni hal berbangkit, isu tambahan, tapi tak apalah, Tuan Zamarul dah ikutkan. Jadi saya buka ruang kepada YDP PMJ kita Dr. Mizwar Anwar untuk memberi respon. Terima kasih Tuan. Memang sebenarnya isu maintenance padang ni memang kita ada bincangkan dalam mesyuarat NDK-PFG yang baru-baru. Dan masalahnya dengan padang ni, kita rasa kita tak boleh nak repair dah. Dan cara yang terbaik adalah untuk ganti balik baru dia punya kapet. Dan kita telah mendapat calculation dan kosnya adalah lebih kurang sebanyak 150,000 ya. Jadi kami pihak JK telah cuba mengambil inisiatif. Projek kami yang seterusnya adalah untuk mengumpul dana untuk ganti balik padang kita.
sebanyak lebih kurang 150,000. Jadi kita akan cuba salah satu program yang kita akan jalankan adalah apa yang kita panggil, insyaAllah dalam perancangan adalah program fund run untuk mengumpul dana ganti padang turf kita. InsyaAllah akan diadakan pada bulan 9. Tapi saya akan buka kepada mana-mana parents yang ada perjalanan untuk menambahbaikan padang kita. Setakat ni apa yang kita maklum, setelah berbincang dengan kontraktor, kita tak boleh repair lagi, kita kena ganti baru. Pasal saya rasa padang pun dah berumur hampir 10 tahun. Selalunya memang dah kita terpaksa ganti baru. Ada apa-apa cadangan daripada ibu bapa? Jika ada cadangan daripada ibu bapa daripada isu ataupun hal padang sekolah ni, boleh kemukakan kepada pihak sekolah. Kalau ya, saya Puan Hajar Zulawati, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada tak muka bila bagi kita buat 150,000 tu agak mengejutkan dan senyum-senyum. Ya tuan-tuan, padang sekolah padang sintetik sekolah Sri Seremban yang dibina pada tahun 2014 itu dan kini berusia 11 tahun, bukan setakat meletakkan rumput. Dulu kita pernah buat letak rumput, tanam rumput cantik berhijau. Siapa yang masih saksi hidup kat sini boleh menyaksikan keadaan ketika itu. Kita pagarkan kawasan padang, tak bagi boleh masuk pun, tunggu betul-betul berhijau. Dah kita rasa stabil, boleh buka, kita buka. Dan dia bertahan untuk 6 bulan saja. Lepas tu habis, rumput tu mati. Dan kembalilah semula kepada padang pasir kerajaan Temuko tu. Jadi inisiatif dibuat oleh PIBG ketika itu untuk meletakkan padang sintetik. Okay, untuk padang sintetik ini, sebenarnya apabila siap itu ada kos peruntukan yang telah diperuntukkan berjumlah 10,000 untuk meletakkan granular. Walaupun nampak dia plastik, tapi bukan rumput, padang tu perlu ada baja. So baja tu namanya granular, akan ditaburkan setiap tahun dan juga ada sprinkler kat situ untuk disiram walaupun dia plastik. Selepas beberapa tahun ini, letak granular pun nampaknya dia tak jalan. Kita pernah buat 3 tahun lepas untuk kita letakkan maintenance bagi padang tu, bagi kontraktor. Lebih kurang kita spend dalam 30,000 untuk kita buang mana-mana asphalt turf yang rosak, ganti baru, tampal balik, kemudian betulkan balik sprinkler. Tapi nampaknya memang tak boleh, kena ada major maintenance. Sebab tu kita kena buat leverage semula, leveragekan balik kedudukan padang tu, betulkan balik salin air di bawah tu untuk sprinkler beroperasi sebaiknya, berfungsi sebaiknya, dan letak asphalt turf baru. So semua itu telah kita kontraktor pertama telah quote pada harga 150,000 dan kami masih lagi mencari beberapa quotation. Kalau dalam kalangan parents ini ada bermurah hati untuk sama-sama membantu padang itu dan ada quotation lain yang harganya lebih kompetitif, saya sangat alu-alukan. Sebab itu padang tu memang kita sedih juga lah kan. Anak-anak kita main bola, dia sepak bola dengan rumput putih cabut sekali. Kalau dia masuk gol tu dengan rumput tu terbang sekali. Kalau kita lihat waktu petang tu, main cantik dah, spike dah cantik dah, skill dah cantik dah oleh coach. Padang tu lah kalau kita lihat. Kalau dia balik, kau akan nampak stokin dia buat rumput. Kau boleh plastik yang rumput cabut tu, boleh rumah sekali. So kita minta tolong kepada bapa, kalau kita ada kontraktor yang kita kenal menawarkan harga kompetitif, atau kalangan parents sendiri yang bermurah hati untuk sama-sama kita upgrade semula padang tu, sekolah maklumkan. Okay, terima kasih. Wallahualam. Terima kasih kepada Puan Hajar Zulawati atas pencerahan berkenaan dengan padang sekolah Sri Seremban. Jadi apa yang dimohon kepada kami pihak sekolah, kepada ibu bapa yang ada apa-apa info berkenaan dengan mana-mana kontraktor yang boleh memberikan sebuah harga yang boleh kata kompetitif harganya, boleh usulkan kepada pihak sekolah. Kami akan go through satu-satu insyaAllah. Baik, saya memberi ruang yang terakhir ini kepada ibu bapa yang hadir dalam Dewan Berbagi ini untuk hal-hal berbangkit. Sekiranya ada, boleh utarakan, boleh hadir ke mikrofon, sebutkan nama dan mohon untuk usulkan apakah hal-hal berbangkit. Silakan.
saya sebelah ni adalah sistem e-waris yang mana cikgu-cikgu akan update keputusan, result, ujian. Tapi untuk tahun lepas, waktu anak saya darjah 6, sistem e-waris tu dia update lewat lambat. Kalau dia dah habis ujian bulanan, dah masuk ujian pertengahan, mesti belum update lagi result pusat tu. Sebab ada tanda ni, saya sendiri tengok jadual pada tu ada markah untuk kerja sekolah. Lepas tu kalau boleh dah sistem e-waris tu, cara untuk ibu bapa direct dengan cikgu, guru-guru boleh komen dekat e-waris tu, bagi tahu apa kesalahan yang anak-anak kita buat. Kadang-kadang kita pun tak ada masa kan nak pergi yang sekolah, cikgu tak buat, cikgu pun kita tak ada masa buat. So saya harap pihak sekolah boleh guna sistem e-waris tu supaya ibu bapa kat sini boleh gunakan tu sebagai satu platform yang mana guru boleh report terus kepada ibu bapa. Baik, terima kasih Encik Nur Azmi atas usul atau carangan berkenaan dengan peningkatan penggunaan e-waris bagi ibu bapa untuk merujuk segala keputusan anak-anak, aktiviti dan sebagainya, dan komen direct daripada guru kepada ibu bapa tentang anak-anak di sekolah setempat. Atau ada tambahan daripada mana-mana pihak ada terkuasa, Pak Guru Besar? Ada? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan e-waris yang update result itu, nanti kami akan pihak sekolah akan buat penambahbaikan tentang tempoh memasukkan markah ke dalam e-waris. InsyaAllah akan diperhalusi dan akan ditambah baik. Dan yang seterusnya berkaitan kerja rumah, yang mungkin di dalam e-waris itu ada bahagian yang boleh meletakkan kerja rumah di dalam e-waris itu supaya ibu bapa boleh lihat. Itu juga kami akan cuba untuk tambah baik pada tahun ini. Saya pernah lihat dalam e-waris ada bahagian tempat tersebut, dan juga ibu bapa sebenarnya untuk anak-anak ni untuk mendapatkan permasalahan dan sebagainya, ibu bapa boleh terus kepada ibu bapa, tetapi tanya dulu bila waktu yang cikgu sesuai ataupun boleh membincangkan tentang anak-anak ini. Dan kalau ber-WhatsApp itu ada waktu-waktunya untuk ibu bapa boleh menghubungi ibu bapa, dan ada tempoh masa yang kami tetapkan. Untuk hadir ke sekolah berbincang boleh berurusan terus pada guru dan dapatkan bilakah waktu yang mereka boleh bersama dengan ibu bapa untuk berbincang tentang anak-anak. Kerana mereka ini, guru-guru ini, mereka ada jadual yang penuh untuk 7.30 hingga pukul 4.30 petang. Saya boleh berbakti tak dapat? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Guru Besar Pak Suzana atas komen respon di atas apa yang dicadangkan oleh Encik Nur Azmi sebentar tadi. Saya buka ruang lagi untuk para ibu bapa, tuan-tuan dan puan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ilham Hasan bin Ibrahim. Saya ada beberapa cadangan ataupun keputusan. Boleh kalau macam saya cadangkan macam ada untuk memperkasakan bahasa Inggeris dengan bahasa Arab, adakan hari bahasa Inggeris dan hari bahasa Arab. Sebab saya tengok saya ni mungkin husband, saya kerja di Lampang, dan bila ada macam anak saya kalau ada pelajaran dengan bahasa Arab apa semua, dia rujuk dengan saya pun tak pandai cakap pun, saya kayak Google dia. So saya tengok benda tu, kalau kata contoh dalam seminggu tu kita buat hari Jumaat sebagai hari bahasa Arab tu kan, dan hari Rabu sebagai hari English Day. So student boleh praktis lah benda tu kan, dia bercakap, dia membiasakan bahasa Arab dengan bahasa Inggeris yang saya dulu. Dan yang perkara yang kedua berkenaan dengan penggunaan iPad untuk tahap 2, ada tak pihak sekolah untuk ulang kaji pelajaran? Kita boleh contoh kalau cuti sekolah, pihak sekolah bagi contoh website ni boleh untuk darjah 4 ulang kaji
belajar matematika. Sebab saya tengok kalau cuti sekolah ni iPad tu guna untuk, kalau macam anak saya lah, guna untuk main game apa semua. Bila saya tanya ada tak pelajaran yang cikgu ajar sepanjang kelas iPad ni. Contoh kalau nak buka subjek sains darjah 4, kita boleh buka website ni melalui penggunaan iPad tu sendiri lah kan. Itu yang saya. Dan yang ketiga berkenaan dengan kelas saya nak tanya lah, kalau ada kelas tambahan ke ataupun kelas hujung minggu, contoh kalau ada kelas Mandarin ke apa ke yang boleh diadakan pada hujung minggu lah, ataupun kelas-kelas kurikulum yang mengisi hujung minggu mungkin 1 jam, 2 jam untuk ni kan. Dan last berkenaan dengan UPKK dengan SPRA, saya tak pastilah sebab saya pun baru, anak saya pun baru sekolah sini darjah 4. Adakah UPKK dengan SPRA sekolah ni dia sama dengan Kementerian Pendidikan? Kita mungkin lepas darjah 6 boleh apply ke sekolah yang ni lah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Sebelum tu mohon maaf tanya tuan tadi. Ilham sendiri. Cik Ilham. Pencatat ni kita tak tahu kan namanya. Cik Ilham Baik, Cik Ilham mengemukakan cadangan atau usul ada 4 di situ. Saya recap sebelum saya menyerahkan kepada pihak-pihak yang berkenaan untuk menjawab. Ada tambahan? Okey, silakan. Kita bagi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Farouk. So ni nak menambahkan persoalan tadi lah. Untuk iPad ni kita dimaklumkan untuk tahap 2 dah boleh ada kat iPad kan. Cuma nak dapatkan mungkin kita orang terlepas nak tahu iPad ni adalah adakah diwajibkan untuk tahap 2 tu dah kena ada ke macam mana, sebab kita tahu lah iPad ni bukan yang murah. Satu benda tu pun dah ribu harga kan. And then yang kedua tu penggunaan iPad ni macam mana, adakah macam hari-hari ada ke ataupun digunakan dalam aktiviti sekolah nanti pun macam mana. And then saya pilih kot yang tu. Okey, terima kasih Cik Farouk atas tambahan satu tadi berkenaan dengan isu iPad. Saya recap semula daripada Cik Halim tadi, Cik Ilham Halim pula. Ada tambahan tuan? Okey, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Zainuddin Muhammad. Saya nak berkata tadi. Sebab saya suami. Okey. Saya nak bertanya. Anak saya untuk sekolah di rumah, sekolah publik. So di sekolah tu ada aktiviti AI ataupun robotik. Adakah sekolah seri bercadang untuk mewujudkan robotik? Pasal aktiviti dia memang meluas, sama ada di Malaysia ataupun di peringkat kawasan. Sebab anak saya sepatutnya tahun ini kalau di sekolah di rumah lagi dia akan ke Korea untuk aktiviti. Saudara sekolah dapat menggunakan teknologi untuk mewujudkan robotik. Okey, terima kasih tuan. Baik, sebelum buka saya ni ada lagi Puan Khairul Nisa. Silakan. Banyak isu. Bukan isu jalan raya tadi kan? Tak ada. Okey, silakan Puan Khairul Nisa. Okey, maaf saya nak merujuk kepada cadangan ke-16 tadi. Saya tak pasti apa cadangan dia untuk tukar iPad ke laptop tadi kan? Tapi saya nak minta tolong di sini lah untuk pihak sekolah untuk lebih kawal ketat penggunaan iPad. Pertamanya untuk bahagian berchatting. Okey, sebelum ni anak-anak boleh gunakan ID Sri Seremban betul? .edu. Dan yang tu saya dah tahu dah di-block dah, tak boleh Google Chat lagi dah. Kemudian yang terbaru tahun 2025 mereka boleh gunakan email e-didik, betul? Email e-didik tu boleh berchatting. Jadi tumpuan anak-anak ni saya cek iPad anak saya yang sebelum boleh berchatting di ketika waktu kelas pada jam 3 petang, pada jam 2 petang. Jadi saya mau cek iPad anak-anak ni ada berchatting, ada group dan dia boleh
buat grup sendiri, dia boleh invite kawan-kawan. Jadi saya rasa macam di sekolah sepatutnya tak boleh berchatting langsung kan. Okey, di rumah pula saya memang kawal dengan cara saya setkan screen time. Tapi anak-anak zaman sekarang dia lebih pandai. Screen time yang saya set, dia pergi ICT, dia reset. Jadi screen time tak ada dah. Jadi saya tanya kenapa boleh buka pula? Rupanya macam mana boleh buka? Adakah dia tahu password saya? Oh tidak, rupanya dia dah pergi reset pada ICT. Jadi bagi saya, ICT sebelum, saya minta tolonglah pihak ICT sebelum reset iPad anak tu, mungkin boleh tanya secara detail kenapa perlu di reset, yang pertamanya. Yang kedua, tolong cek pada screen time. Kalau memang dah di set screen time pada situ, selepas di reset minta di set kembali screen time tu lah. Dan seterusnya saya rasa macam anak saya dah 2 yang pakai iPad, dah 4 dan dah 5. Jadi bagi saya perkembangan anak ni dan sifat anak, setiap anak ni berbeza kan. Tak semua anak tu dia boleh gunakan iPad dan dia boleh kawal diri. Tak semua anak tak boleh guna iPad juga lah. Okey, contoh anak yang kedua dia pandai kawal diri dan jadi saya rasa dia boleh okey dengan iPad. Tapi mungkin anak yang pertama dia lebih nak chatting, lebih sukalah nak berborak-borak dengan kawan kan. Jadi saya rasa mungkin pengguna iPad tu tak boleh sepenuhnya bagi dia. Apa kata diwujudkan juga penggunaan buku teks pula di rumah. Mungkin di sekolah boleh guna iPad sebab cikgu boleh kawal kan. Bila ke dalam kelas penggunaan tu boleh dikawal. Tapi bila di rumah mungkin bila ada homework gunakan buku teks. Ataupun kalau parents lain tak setuju, mungkin parents yang setuju boleh dapatkan buku teks tu di koperasi ataupun pihak sekolah tolong keluarkan senarai buku teks yang digunakan supaya kami boleh beli buku teks dan gunakan di rumah. Okay, terima kasih. Terima kasih Dr. Yanisa atas tambahan daripada dia tak usul ke-16 pada Cikgu Zubair, tapi dia kupas sedikit kat situ berkenaan dengan kawalan ataupun penggunaan iPad. Saya nak kupas daripada Cik Ilham tadi, tak dapat lagi. Baik, secara ringkasnya saya off sekejap untuk tambahan isu pembangkit. Saya highlightkan kat sini daripada Cik Ilham tadi untuk memperkasakan bahasa Inggeris, bahasa Arab. Itu nanti saya serahkan pada Tuan Haji Badrul selaku Ketua Jabatan Bidang untuk penggunaan bahasa Arab, bahasa Inggeris. Sri Sempat memang memperkasakan minggu bahasa Inggeris pada setiap hari Rabu. Memang penggunaan komunikasi bahasa Inggeris di luar kelas dan di dalam kelas. Cikgu Basiti pun ada dalam dewan ini menyatakan itu memang ada diadakan minggu bahasa Inggeris. Dan anak-anak sangat-sangat digalakkan. Juga kami guru-guru sangat menggalakkan pada hari ini, hari Rabu, Wednesday is English Day. Kami cikgu-cikgu pun kena berbahasa Inggeris. Semua pergi kantin pun, baca-baca kantin pun kena bahasa Inggeris. Macam itulah anak-anak ni. Untuk bahasa Arab nanti Tuan Haji Badrul akan memberi pencerahan. Okey, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arab kan kepada Cik Ilham perjalanan untuk bagaimana kita menghasilkan bahasa Arab tersebut. Jadi sekolah sebenarnya ada program yang dilaksanakan di sekolah, dekat sekolah rendah dan sekolah menengah. Sekolah rendah itu dah ada setiap tahun kita ada pertandingan kalam jamani atau nasyid Arabiyah yang disediakan oleh guru bahasa Arab. Kemudian kalau mungkin kita kasih sekolah kan. Kalau dah begini kita ambil hari Rabu Islam bahasa Inggeris pada minggu bahasa Inggeris dan pada hari Rabu juga minggu kedua dan Islam bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Kalau kita dapat sekolah dia kadang-kadang itu kita pastikan ada hari-hari anak-anak boleh bertutur dalam bahasa Arab. Sebenarnya di sekolah dahulu ni saya ingat kita ada program bersama dengan Madrasah Al-Irsyad Singapura dan kita adakan dan gunakan buku-buku Irsyad ni dalam buku-buku kita sekitar ada program bahasa Arab bagaimana kita letakkan apa slot-slot yang kita nak anak-anak belajar bahasa Arab seperti keluar perbualan dan sebagainya dan sebenarnya Madrasah Al-Irsyad memberikan pengeluaran buku daripada Singapura tu kita beralih kepada Kementerian Pelajaran sekarang ini. Kemudian cikgu mungkin boleh ambil semula program-program yang telah yang dialihkan dalam Al-Irsyad. Allah.
Terima kasih kepada Haji Badrul Isyam, Ketua Jabatan ini untuk menjawab berkenaan dengan memperkasihkan bahasa iaitu bahasa Arab. Jadi daripada Cik Ilham juga ada mengusulkan berkenaan ataupun bertandingkan berkenaan dengan kelas tambahan di hujung minggu, juga penggunaan iPad. Ini saya rangkumkan dalam satu surat tadi tentang iPad, nanti akan dijawab oleh pihak sekolah. Dan berkenaan dengan UPKK dan SPRA ini adalah sama atau tidak dengan garis panduan yang diletakkan oleh Jabatan Agama dan KPM. Okay, ini saya serahkan kepada Puan Guru Besar untuk menjawab berkenaan dengan pelaksanaan UPKK SPRA di Seri Seremban. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab beberapa perkara. Yang pertama berkaitan dengan kelas Mandarin pada hujung minggu. Sekolah pernah mengadakan kelas Mandarin ini atas inisiatif co-curricular. Kita mengadakan pada hari Sabtu, tapi bilangan yang menyertai pada ketika itu ada mendapat banyak sambutan. Tetapi apabila guru-guru yang berbangsa Cina ini, mereka daripada sekolah kebangsaan SJKC, mereka ini tidak dibenarkan untuk mengadakan kelas pada waktu cuti sekolah hujung minggu begitu. Pada awalnya okey, tapi di atas pentadbiran sekolah mereka tidak dapat kebenaran pada ketika itu, dan selepas itu kami terus tidak mengadakan kelas Mandarin. Sedangkan pada ketika itu ramai anak-anak yang menyertai. Kalau kita nak cuba kembali pada tahun ini, mungkin GP Koko boleh tengok kembali mana-mana sekolah SJKC yang boleh membenarkan guru dia untuk membantu kelab Mandarin. Mungkin boleh cari guru-guru yang dah bersara ke, sebab guru yang saya sebutkan tadi itu adalah guru yang masih dalam perkhidmatan. Baik, itu yang pertama. Yang berkaitan dengan UPKK dan SPRA. Kalau SPRA ini adalah sekolah-sekolah bawah taknya berikan ABID. Jadi dia adalah sama untuk seluruh Malaysia, untuk murid tahun 6. Manakala UPKK dia adalah di bawah JAKIM, sama seluruh Malaysia untuk mana-mana sekolah kelas aliran sekolah kelas kafah. Jadi permohonan untuk kemasukan tingkatan 1 dia memerlukan keputusan UPKK yang straight A ataupun 8-9. Sekarang dah 9A. 8-9 itu adalah result yang diperlukan oleh anak-anak untuk kemasukan tingkatan 1. Dia tidak terkecuali murid-murid Seri Seremban. Tak jelas tentang itu. Dan juga berkaitan dengan Cik Ilham, kerja-kerja yang menggunakan iPad. Anak-anak ini banyak juga menggunakan iPad sebagai bahan untuk pendidikan kerja-kerja mereka yang disediakan oleh cikgu-cikgu. Mungkin dalam urusan kerja berkumpulan atau individu. Tapi kita melihat juga bukanlah setiap minggu itu ada latihan-latihan yang perlu dibuat menggunakan iPad. So mereka ni juga ada latihan yang perlu dibuat secara bertulis, menggunakan buku. Jadi mungkin kalau mereka dah siap di sekolah, maka di rumahnya mereka tak ada lah, dah tak ada kerja yang perlu buat kecuali mereka nak buat ulang kaji, melihat buku teks yang ada di dalam iPad. So buku teks kita memang tidak ada jual secara bukunya di sekolah Seri Seremban. Kerana itu hanya untuk murid tahun 1 ke tahun 3 sahaja. Kalau anak ibu bapa ingin memerlukan buku teks untuk di rumah, itu adalah inisiatif ibu bapa sendiri. Sekolah tidak mengendakkan, tidak memerlukan ibu bapa membeli buku teks tersebut. Itu inisiatiflah. Kalau rasa di rumah perlukan buku teks, ibu bapa nak kawal penggunaan iPad, sebab di rumah kawalan adalah di bawah kawalan ibu bapa. Kami di pihak sekolah Seri Seremban sangat-sangat memerlukan kerjasama daripada ibu bapa untuk menguruskan penggunaan iPad di rumah. Di sekolah insya-Allah guru-guru boleh menguruskannya. Kalau waktu PDP itu kita ada Apple Classroom. Di situ guru-guru boleh pantau penggunaan iPad anak-anak waktu PDP. Dan mereka boleh di-vlog, tak boleh lagi buka. Selagi cikgu tak on-kan balik, sekolah mereka tak boleh gunakan iPad. Tapi di rumah itu adalah atas bantuan kerjasama ibu bapa lah bagaimana menjadualkan penggunaan iPad itu. Dan ada sesetengah parent mereka jadualkan kat luar saja kena charge lah, nak charge telefon, tak boleh simpan dalam bilik. Mungkin ada had masa yang mereka perlu
menguruskan itu di rumah. Di sekolah, insyaAllah pihak sekolah akan uruskan yang terbaik untuk anak-anak ini. Itu sahaja untuk bahagian saya yang boleh saya jawab. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Besar kerana respon tentang UPKK SPRA juga kelas tambahan hujung minggu dan penggunaan iPad bagi anak-anak di Sri Semban pada tahap 2 dan sekolah menengah. Dan Cik Farouk tadi menjawab soalannya ke boleh jawab? Okey, boleh terima ya. Dan saya rasa ya, puasa. Ada yang bertanya tadi, adakah wajib Cik Farouk? Okey. iPad tahap 2 adakah diwajibkan untuk semua murid? Ya, wajib untuk semua murid. Tahap 1 saja kita belum wajibkan kerana penggunaan iPad itu ia ada satu alat yang diperlukan untuk anak-anak, terutama dalam menguruskan buku kerja, buku teks, buku kerja secara hard copy lah yang kita dah beli itu, dan juga ada perkara-perkara yang kita perlukan seperti sebut tadi, yang ada kerja-kerja yang kita perlukan buat secara berkumpulan yang perlu dipresentkan di dalam kelas. Kerana anak-anak ini kita nak membentuk mereka kepada mendapat tahap TP6. Untuk mendapat TP6 ini anak-anak perlu berikan bahan, membuat presentation, perlu bercakap, bercerita bagaimana seorang guru yang boleh contohkan untuk mereka. Jadi kita nak dapatkan anak-anak TP6 ini, kita kena biasakan dia menghasilkan kerja-kerja sama ada secara berkumpulan ataupun secara individu. Dan iPad ini adalah alat yang sangat baik berbanding sebelum kita gunakan kertas sebab, kita menggunakan sebab dalamnya banyak perisian dan sebagainya. Dan anak-anak ini memang wajib. Guru-guru juga wajib. Guru Sri Semban yang berada di sekolah wajib memiliki iPad juga. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Puan Suzana atas tambahan pencerahan berkenaan penggunaan iPad. Saya rasa saya beri ruang sedikit kepada iaitu Cik Izzuddin kita yang ada sedikit info tambahan berkenaan ada isu yang dikatakan berkenaan dengan tadi ada menyatakan klub robotik ataupun kata STEM dan sebagainya. Boleh Cik Izzuddin tambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan Mentor PBG Warisan dan Kuasa PBG Pentadbiran Sekolah Guru-guru Ibu Bapa yang saya sekalian. Sambil sikit ruang untuk kita masuki perkongsian sikit saja untuk kita respon ke beberapa perkara. Sebab saya terpanggil dan bertanggungjawab untuk menjawab beberapa perkara yang berkaitan dengan cadangan Ibu Bapa tentang AI dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan, sebelum itu saya mengenalkan saya nama saya Muhammad Muizzuddin bin Sawad. Dia bagi saya gadis. Masih belia ilmu. Baik. Cuma mungkin saya nak kongsikan tentang apa yang telah kita rangka dan apa yang telah kita gerakkan dan apa yang kita akan jalankan dalam kerangka kita melihat ke depan yang telah masuk kepada IR 2020. Untuk saya terangkan pada hari ini keseluruhan mungkin tak dapat. Mungkin kita akan ada satu sesi khas bersama beberapa kita Ketua Regiment Guru Besar kita akan buat satu sesi taklimat penerangan perkongsian dan juga perbincangan bagaimana kita kembangkan pembelajaran dari segi bukti data digital, AI dan sebagainya. Yang pertama saya ingin melihat kepada bahan ataupun perkongsian dari sekolah dan juga sekolah. Untuk menantu perempuan minggu lepas kita ada push 2 aplikasi baru ke dalam iPad anak-anak. Yang pertama adalah Khan Academy, yang kedua adalah Khan Academy Kids. 2 aplikasi kita masukkan bagi anak, bagi Kids dan Khan Academy kita masukkan kepada semua iPad murid sekolah rendah, dan bagi murid sekolah rendah kita masukkan aplikasi Khan Academy. Jadi nanti tuan-tuan boleh balik lihat bersama-sama dengan anak-anak tentang aktiviti dan program yang ada dalam aplikasi tersebut. Saya dah bersama anak saya di rumah dan alhamdulillah berlaku satu proses aktiviti dia melihat kepada aktiviti dia ada matematik, dia ada sains, dia ada bahasa Inggeris dan sebagainya, tetapi dia lebih interaktif. Melibatkan anak-anak kita semua nak buat. Kita berbanding kalau kita letak kertas kosong buku gambar 30, dia rasa mungkin tak berapa nak narik. Sebab aktiviti dalam aplikasi ini dia berbentuk interaktif dan dia reward. Mana kata kalau anak kita buat situ adalah reward, dia dapat badge ke, dapat
dapat bukan mata dan sebagainya. Baik, saya berminat melihat kepada AI tadi. Jadi kita cerita tentang digital learning, kita cerita tentang AI 4.0, 5.0, dan kita lihat bagaimana hari ini perkembangan teknologi itu besar. Dan hari ini kalau kita boleh baca di depan, ada cadangan untuk menggantikan iPad dengan laptop. Sedangkan kita cadangkan iPad itu ganti laptop. Dan saya tak boleh bayar untuk membuat kalau anak kita bawa laptop dalam kelas. Sekolah kena provide banyak PowerPoint. Nak charge laptop saya. Dan kalau iPad ni dia boleh tahan lah, dia bagi saya tak. Tapi kalau laptop saya tak boleh bayangkan lah. Kita tempat nak bawa laptop dengan charger semua. Berseringat lah wayang-wayang kita dalam tu kan. Baik, lihat kepada AI atau perempuan. Di peringkat sekolah kita dah ada pun kertas kita yang telah pun kita bincangkan, iaitu berkaitan dengan makerspace. Saya tak dapat kongsikan hari ini, tu saya kata saya bukan dalam satu ruang khas. Saya akan bersama dengan warna ibu-bapa yang berminat, duduk bersama, kita akan terangkan apa itu makerspace. Makerspace ni adalah gabungan kepada 3 elemen tentang perempuan. Yang pertama adalah dulu kita ada mengenal ataupun kita ada kembang hidup, berfikir kembang hidup, ataupun sekali panggil RPT. Kemudian kita ada makmal sains, dan juga dulu zaman kita dulu ada makmal komputer. Jadi sekolah ni dah tak ada makmal komputer tentang perempuan. Kita dah tutup makmal komputer kita 4 tahun yang sudah. So kita dah berikan iPad dalam proses pembelajaran kita. Dan semua kelas kita equip dengan Apple TV. Jadi maksudnya anak-anak kita kalau ada bahan yang kongsikan pada ibu bapa hanya guna AirPlay sahaja. Tak perlu nak cucuk HDMI, kabel USB dan sebagainya. Jadi apa itu makerspace? Kita melihat kepada perkembangan kita yang berlaku, perkembangan AI yang berlaku. Di mana ruang makerspace ni bila mana kita pergi ke Jerman 2 tahun sudah, melihat kepada bagaimana perkembangan pendidikan yang berlaku di Jerman, di Eropah. Jadi antara medium yang terbaik yang digunakan di sana adalah makerspace itu adalah satu ruang. Jadi kita letak kepelbagaian alat gadget, termasuklah alat-alat perkasasan, kemahiran, gergaji, ada komputernya, ada robotiknya, dan terbaru ada 3D printernya. Jadi inilah yang kita akan lihat bagaimana akhirnya anak-anak ini menggunakan segala peralatan, termasuk iPad mereka untuk gambar dengan pelbagai aktiviti dan kreativiti mereka. Dan kita memang dalam berlaku sebab tuan-tuan perempuan untuk buat semua penghiburan yang kita nyatakan itu bukan belanja kecil. Sebagai contoh, satu 3D printer yang heavy duty kos yang mencecah belanja RM3 ke RM4 sebiji. Tapi akhirnya murid-murid kita akan rasa mereka ni ada sesuatu benda ataupun perkembangan yang berlaku pada diri mereka. Dan antara yang kita lihat tuan-tuan perempuan dalam iPad anak-anak ini kita harapkan mereka akan buat coding. Okey, coding ataupun panggil programming. Walaupun hari ini mungkin kalau sebahagian daripada rakan-rakan kita yang ada basic komputer ni dia akan pakai ChatGPT untuk buat coding. Tetapi anak-anak juga kita akan ajar mereka untuk coding iaitu menggunakan Arduino. Yang terbaru kita gunakan Micro:bit. Dan semua ni masih dalam perancangan kita dan kita ada konsultan kita yang telah kita bincangkan bagaimana program ini dapat kita laksanakan secara tertib dan terurus. Sebab di peringkat sekolah pun kita nak tanda kita harus tekankan bidang akademik dan juga pembinaan asas murid. Kalau banyak sangat program, nanti ibu bapa juga di peringkat sekolah terlalu banyak program, pandai sangat program anak saya tu. Kalah jaga kerja saya. Kita pun tak nak jadi macam tu. So itu rangka perbincangan masa kita usahakan. Dan juga kita melihat untuk perempuan bagaimana untuk kita meningkatkan kompetensi pendidikan anak-anak, pembelajaran anak-anak yang kita adakan, kita buat LMS, Learning Management System. Saya fikir mungkin ada beberapa dah pernah dengar. Di peringkat sekolah kita dah selesai fasa pertama iaitu pembangunan sistem. Cuma fasa kedua ni adalah fasa pembangunan bahan. Dan saya fikir ada sebahagian anak-anak kita dah pun menggunakan LMS ini kepada guru-guru dah masukkan bahan mereka, termasuk kahut, termasuk quizzes dan sebagainya. Tapi masih lagi dalam proses awal pembangunan bahan. Jadi saya mohon masa bagi ibu bapa untuk bersabar. Cuma menarik kalau ada ibu bapa yang ingin berkongsi, memberikan cadangan, saya dengan terbuka hati. Dan silalah datang jumpa saya, kita bincang, tak ada masalah. Sebab tadi ada puan sebut anak dia di rumah, dia pergi riset dan jumpa ICT riset dia punya iPad.
Maklumat tu kalau ada maklum daripada guru ataupun pengusaha ataupun saya sendiri pihak pentadbiran untuk kita beri tindakan. Sebab kadang-kadang PSCT kita tak ada maklumat. Sebab kadang-kadang murid, contoh contoh mudah je, iPad dia tak boleh nak faham passcode. Jadi memang nak kena reset dekat ICT. Saya tak tahu siapa ada lupa passcode tu dia sengaja kan bagi anak-anak kita, ataupun memang dia terlupa. Tapi bab kata puan tadi, anak-anak kita ni kadang-kadang akan lebih banyak daripada kita. Saya tak nafikan. Bahkan anak saya ada 3 orang anak saya terlupa, seorang darjah 6, seorang darjah 4 dan seorang lagi darjah 2. Betul, iPad mahal. Saya tak nafikan. Sebab saya pun beli kat mereka, saya beli kat Shopee. Saya tunggu cukup ada promosi, baru dia dapat dalam RM100 cash rebate daripada beli kat Shopee. Jadi saya bagi tips lah tuan-tuan perempuan, kalau beli kat Shopee lah, tapi make sure Apple authorizer reseller. Bukan salah beli kan, kalau dia iPad dapat lain pula. Okay? Jadi semua maklumat tersebut harus dikongsikan pada sekolah, dan bagaimana kita nak kembangkan perbincangan tersebut. Dan berbalik kepada AI dan juga robotik yang disentuh oleh tuan tadi, di peringkat sekolah setakat ini, di mana kita ada program yang telah jalankan di bawah program STEM. Cuma rendah kita cuba buat penambahkan. Sebab itu saya sebutkan tadi, di bawah makerspace inilah kita akan adakan agenda robotik, agenda AI, coding, computerization. Dan kita akan lihat bagaimana kita boleh salurkan anak-anak ini kepada pelbagai minat dan kepada perkembangan potensi mereka. Sebab kenapa makerspace? Sebab dari situlah kita boleh lihat anak ini minat kat mana. Sebab dari makerspace itu bukan hanya ada robotik, bukan hanya ada STEM, bukan hanya ada komputer, bukan hanya ada iPad, bukan hanya ada kemaran hidup, tetapi juga ada seni visual. Sebab ada di kalangan anak kita ni, dia minat lukisan, seni visual. Itulah tempat dia berkreativiti, dan itulah kita tengah usahakan. Tapi saya sebut, benda ni perlukan satu perbincangan, penelitian dan perencanaan yang sangat-sangat tertib, supaya kita laksanakan program tersebut, dia dapat berjalan dengan baik dan mencapai objektif perancangan serta objektif pelaksanaan yang kita tetapkan. Boleh tuan-tuan, ada nak tanya? Terus saja, saya tak masalah, saya boleh jawab. Kalau yang tak faham lagi, cuma bagi saya, kalau untuk kita bincang ke depan, tuan-tuan puan, mungkin pihak sekolah akan buat satu lagi sesi dialog khusus bagi perbincangan tentang robotik, STEM dan sebagainya. Dan sikit untuk Mandarin, baru ni kita ada buat perbincangan dengan sekolah menengah tinggi Chonghua, dan mereka ada menawarkan guru untuk bantu kita bagi program kelas Mandarin, bahasa Mandarin. Dan kita akan lihat bagaimana kalau katakan mereka berapa ada permintaan yang baik, kita akan usahakan. Macam tadi saya sebut, tuan-tuan kena faham, kalau sekolah biasa, SKPC ataupun sekolah kebangsaan, mereka ni terikat dengan etika kerja sebagai pejabat awam. Jadi kalau dah tak boleh nak kerja, kita pun tak boleh nak buat apa. Sebab itu etika pejabat awam, mereka tak dilanggar. Tapi insyaAllah pihak sekolah, kita lakukan cadangan. Kalau bahkan mungkin dari pihak tuan-tuan perempuan sikit nama yang diusulkan, boleh usulkan kepada sekolah. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas perhatian. Terima kasih kepada Cik Muizzuddin di atas pencerahan dan perkongsian yang disampaikan sebentar tadi. Baik, jam telah menunjukkan 10.12 pagi, maka agenda kita ada agenda yang penting pada pagi ini, iaitu majlis penyampaian bagi PIBG. Jadi saya menutup segala hal berbangkit, isu-isu berbangkit, saya beri laluan kepada Dr. Mizo Anwar kerana ada sedikit agenda yang beliau akan nak kongsikan dan sampaikan kepada tuan-tuan pembantu. Silakan Dr. Saya ingin memaklumkan kepada semua kita untuk menjaga salah satu penambahbaikan PIBG Seri Seremban. Kita telah dalam proses untuk mendaftarkan PIBG Seri Seremban dengan ROS, yang mana ini tidak diperlukan sebenarnya, tetapi atas sebab-sebab tertentu seperti ada penyumbang dana yang memerlukan registration dengan ROS, dan kita telah mengambil inisiatif itu untuk mendaftar, dan pendaftaran kita sedang dalam proses. Cuma salah satu kriteria dia untuk pendaftaran dengan ROS adalah pelantikan juru audit bertauliah sebagai pemeriksa kira-kira akaun PIBG.
Jadi saya terpaksa masukkan di dalam minit mesyuarat agung KMT. Saya mohon agar ibu bapa dan penjaga berizin kepada kami barisan KJK untuk melantik juru audit bertauliah semasa mesyuarat KJK PIB. Ya. Jadi saya rasa itu saja. Alhamdulillah selesai mesyuarat agung tahunan kali yang ke-26 PIB Seri Seremban. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada ilahi kerana mesyuarat agung PIBG kita kali yang ke-26 pada hari ini telah berjalan dengan lancar. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada semua hadirin, ibu bapa, guru-guru dan barisan pentadbir sekolah atas komitmen, keprihatinan dan sumbangan idea yang amat bermakna sepanjang mesyuarat ini. Sesungguhnya PIBG merupakan jambatan penting yang menghubungkan pihak sekolah dan komuniti dengan sokongan padu daripada semua pihak. Saya yakin dan percaya kita mampu membawa sekolah ini ke tahap yang lebih cemerlang dari segi ekonomi, sosial dan pembangunan keseluruhan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon maaf sekiranya sepanjang saya mengendalikan majlis ini terdapat kekurangan, kesilapan, tutur kata atau kelemahan yang tidak disengajakan. Bak kata pantun yang saya ingin sampaikan di sini, bulat air kerana pembentuk, bulat kata kerana muafakat. Andai ada silap dan bingung, mohon diampun, maaf dibahas. Akhir kata, semoga segala perbincangan hari ini membuahkan hasil dan segala keputusan yang dicapai membawa kebaikan kepada semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.